Kalau kau nak tahu dia ni yang kena kecam kat track tu. Siapa? Bot T20. Bot keeper ni ya. Oh, bot keeper ni lah? Yang kecam mak rempit tu ni ya ni. Forek. Ni. Caw orang lain pun ada duit lah. Janganlah berakar. Patut hari tu aku ada tengok tau. Kau kaya, ada duit. Weh, hari tu kau ada tengok cap yang viral tu? Apa? Kat Pening, anak lembu pergi isap tetek tu. Dia kan itu mak dia. Dia minum tak keluar. Sambil tu buat kami bahan sama kami okey lah. Jangan ada yang marah-marah. Kami akan bahan sama-sama kami je. Tadi Alah kat siapa, Cak? Siapa ah? Tadi? Tambah masa. Tambah masa? Ha? Diorang Tambah koyak masa. betul dengan Wan. Aku dah geram. Aku view ada kita tak ada. Aku panggil minta tolong Ayah Maliki aku. Aku pun tak ada ni. Kerah. Apa dia? Tak ada langsung. Aku tahu sebab aku pun tak ada tu. Kalau aku ada tu mesti kau ada yang tu. Itulah. Yang tu kalau ada aku tak Wan. tahu. Kalau yang tu ada Apa? kau menang aku tadi. Okey. Okey aku tak akan cuci. Tapi game ada. Cuma yang tu tak ada lah. Samalah. Apa apat? Hai. Kau mesti apat punya. Kau itu sebab apa? Apa? Aku pelik cap. Hari tu aku memang terkena cap. Kau tahu aku kena kat Apa mana? yang kau? Aku pun dah terkena itu. Weh, hari ni aku nak lawan. Cakap apa hal ni tiba-tiba nak lawan kan? Apa telur? Aku Saja okey je. lah. Air apa acak minum? Air Fiji. Tadi Wan Aku kau tanya okey air lah. apa? Wan tadi kau tanya air ni Itu. Kau tahu dia nak main berapa game? Satu game lah lepas dia menang. Ni mak usuk ni. Aku kenal daripada kecil lagi. Apat bagi dia sekali je. Aku cakap mah dapat aku ni. Tapi aku okey je. Aku saja je try. Aku ingat kan tak ada. Rupa-rupanya ada mah. Tak payah. Kau memang tahu apat ada. Sekejap. Kimi turun jap macam tak function lah. Jangan. Kesian dia. Kesian. Kan, Jimmy tak Okey, mahu. lah ni Wan hang main bahagian apa? Aku Tak captain masalahnya aja. yang aku nak bawa ni ketiga ni kaki bangku ni. Kepala otak Hang kau. cakap baik-baik sikit. Wan, hang nak jadi apa Wan? Hang bagi tahu saya. Aku dah Sekejap. cakap. Aku cerita dulu Okey. Yang seorang kurus kering kontang. Okey. Dengan isi pun satu pun tak ada isi. Okey. Yang satu ni terlebih isi pula. Yang satu ni dia tak terlebih isi, dia terlebih hak lain pula. Makcik hang. Kalau yang ni cap, kita bagi dia kokak orang. Weh, aku takut dia jadi Suarez lah. Ya dia bagi kat kaki orang, sap. Weh, kau tahu tak Suarez pernah gigit telinga orang itu? Habis tu hang nak suruh aku gigit ni Faizal Halim. Macam ni. Faizal Lim. Macam ni. Aku dah tahu lah. Aku nak buat tim Shaolin Soccer. Aku tempah baju kuning. Cantik. Kan Shaolin Soccer kan. Dengar dulu rancangan aku. Okay. Shaolin Soccer kan ada yang badan gemuk tu. Yang terbang tu. Yang terbang macam ni tu. Kan? Yang perut dia lekat bola tu kan. Ni. Ada dah. Cap, apa benda tu macam tali pinggang tu? Mana? Tadi tu. Tak ada. Lepas tu. Ni. Ni. Kau kawan kau yang bawa spana tu kan. Bawa spana. Yang lari. Keteng. Spana tu. Kau ni babi lah. Untuk aku nak yang puting-puting backflip tu. Yes. Kan, bila kau puting-puting, orang nak ambil bola kak, kau gigit kaki dia, orang tak nampak. Kak, kau gigit. Kali-kali dia tu. Celek kita botakkan kepala dia duduk kat keeper, dia buat macam ni. Tolak bola tu. Bodoh weh. Celem main kau. Celem kita buat rugby lah, dia main langgar. Ini celem main juga ah. Ni kan. Celek Okey, aku Mampus. jadi apa kau tahu aku jadi apa? Aku jadi coach yang tua kat luar tu pakai baju selekeh tu. Oh, senang Okey hidup kan, hang. coach yang tua tu pakai baju ni, yang baju sweater ni. Ni yang baju ni lah. Yang Ngam, coach memang tua ngam. tu. Lepas menang tu. Senang hidup dia Wan. Senang tak kerja aku? Tapi Abang Wan main lah, Abang Wan. Abang Wan main. Aku main. Bawa main lah, bawa main lah. Main. Asal kau punya suara makin lama dah macam nak Mana ada. Oh, Nak Abang jadi Wan apa? boleh. Nak jadi perempuan. Nak jadi perempuan tu lah. Yang pusing tu. Aku cakap. Bila kau selalu live dengan dia tu, aku takut tu. Kau dah ikut dia. Aku ada orang tak ada akan bawa ni, Kimi. Dekat belakang ni, apa je lalu. Wih, dia kau pun dah menari potong sempoi skipper mak. kau, Dia menari dengan ni. Apa dia nak? Dia macam lah. Dia boleh fight Ryan lah. Oh, kau dah kena harbok ah. Tapi dia menari style Ada lah. Abang Wan. Ada gaya. Wan. Ah, Dah tak bersih lah. kau dah tak bersih ah? Dia awak juga ada gitu. Aku tanya aja, dah tak bersih. Tanya. Bukan fitnah, tanya. Dah. Mana Kalau tak boleh sembang, tak apalah. Kami invite yang tua-tua je lah. Kalau muda-muda je cepat terasa macam ni. Mana ada.
dah. Gini alhamdulillah lah. Tak ada apa. Alhamdulillah lah. Tak ada apa lah. Abang Wan ni, Rok kata kat Kimi, apa dia? Jangan macam tu lah Bang Usuk. Kimi alhamdulillah. Alhamdulillah lah Bang Usuk. Oi. Ni Kimi. Amboi, tangan tak berhenti kau hidung daripada hari tu. Kalau aku kau sekali, kau hidung. Mi, kau jadi keeper Mi Ha? Okey, Tak, jadi. hang Wan jadi apa? Aku nak captain. Kalau aku tak dapat captain, aku tak nak main. Pergi mampus. Orang lain yang ejah Aku tu je. Dia biasanya bila orang ajak, orang yang mengajak ngatur tu pelik tu. Tapi tak apalah, kalau Wan datang kita bagi Wan captain. Wan nak apa kita bagi? Aku cuti tau. Aku datang tau. Ni Wan nak position. captain, Wan, tapi tak boleh captain lah Wan. Sebab glove tu kalau kau pakai dia lucut Wan. Aku pakai kat leher. Tengok lengan kau. Aku pakai kat leher lah, bangang. Tak lah ajak tengok lengan kau. Ni kalau bubur dia lucut Wan. Kecil ni. Ya. Aku pakai kat pinggang ah. Kalau Bukan nak pergi haji setan. Macam Wan ni aku ada gantai Wan. Buat gantai boleh gantai. Kau rasa aku main kat mana? Aku rasa kau main kat tepi lah. Time bola keluar tu yang masuk dalam hutan. Serius lah. Aku tanya serius ni. Okey. Kak, macam kau ni aku rasa kau main dekat Dia tepi defend lah. sama aku. Kau apa? Kau midfield Aku defend. Okay, sekarang ni aku yang mengatur. Aku tengok Wan ni, aku tengok pace dia laju. Dribble mungkin tak ada, tapi laju dia ada. Jadi kat sini, function orang macam ni adalah wing. Pasang mat. Wing kiri ke kanan? Kanan. Weh, tapi aku bahaya lah. Contoh kalau Wan main wing kiri, takut dia lagi pergi ke kanan je lagi. Yelah, kiri aku problem setan. Dia pun confused dulu mana kiri, mana kanan. Kau bayang, Wan main wing kiri, aku hantar bola. Tiba-tiba dia lagi ke kanan. Nak marah tak boleh kawan juling. Cak, Yelah, dia mata je tak betul, Cak. Kalau lari tu kalau tak betul juga aku tak tahu. Mata dia betul-betul sebelah dah tak nampak dah tu. Yelah. Aku kiri memang tak nampak apa dah, Usop. Ha. Itu kalau aku terkajang gigi kau ke dalam tu. Rapat habis tau. Kau tak payah beli braces. Ha. Jadi, kalau bubur dia, aku takut. Kau bayar Okay, Wan, kau main wing kiri Tiba-tiba dekat kanan ada dua wing. Wan, kau buat apa kat sana? Tadi kau katakan kiri. Tu kanan. Ni kiri aku ni. Dah macam mana bergaduh pula je lagi. Gila. Macam mana? Okay, macam Tak, ni. aku rasa Usop ni defend. Tapi Usop, aku rasa macam ni. Wan, Aku sabar. nak- Wan, macam ni. Okay, tak apa. Untuk tak payah susahkan kau, tank kau wing kiri tu, aku papah kau pergi sana. Jadi kau tahu kat mana kiri? Bangang lah. Aku papah kau pergi belah kiri tu. Aku nak kanan. Alah setan, aku papah kau pergi belah kanan. Kanan boleh. Kau nak kanan ke kiri, ikut kau lah. Janji kau happy. Kau duduk belah kanan, okay? Weh. Macam Usuk dia dah berat. Ai, Usuk dah berat. Lepas tu dia jarang main bola. Usuk macam Usuk ni, Ariza mati. makcik hang. Weh, ni. Sebelum main bola, aku nak tanya hang ada kasut bola lebih tak? Akan saya apa? Aku saya ni 8.5. Uish, besarnya aku 8. Ai, 8 kau. boleh. Dia kena ketat-ketat pun okey. Babi Wan, kau tak nak beli kau langsung. Wan, bapak kedekut je kasut bola pun tak nak beli. Motor dah jual. Motor dah Lepas tu tak jual. nak beli. Kau dengar ni, motor dah jual. Siapa beli motor ni, aku beli ADV. Ni, motor dah jual, dia pergi beli Hang Panera. tak payahlah duk cerita benda Alah, datang tu. Panera ada sekali pun dia tahu. Dah lah menang mentor. Lepas tu dia Tak menang Wan, tak menang. Tak menang. Nombor 2 tu kira menang lah tu. Menang lah tu. Dia menang di hati kita orang. Janganlah sembang pasal motor. Ni. Ah. Call, okey, hang tolong aku report lah. Aku dapat jual dapat ni, aku beli SDV. Ni, Janganlah relax. sembang pasal motor. Sekali kantor, brother grip kau, Usuk beli rim, sport rim Panera. Beli kat grip ya. Kau dia cakap apa? Jual tu nak beli SDV kan? Aku kau tahu dia cakap apa? Jangan. Aku jual dapat Arni, aku nak beli braces. Ni, kau tengok apa jadi? Korok hang. Braces orang nak sponsor aku hang tahu setan. Oi, tapi tak apa, itu kita bawa tepi. Kasut bola murah je tu, belilah tu. Beli je lah. Walau so. kalau aku nak pakai yang acak S punya. Oh, kasut aku tak boleh so. Hang ada kasut bola Wan? Aku tak ada, aku pun nak beli. Okey, so. Kalau hang tak nak beli, next job aku tak boleh panggil hang dah lah, tak ada kasut. Tak apa, aku beli. Dulu dia tanya, Wan, dulu tanya aku. Dulu aku tak ada. Kita kan gaduh dulu. Oh, kau pernah gaduh ni? Gaduh. Kami Kenapa? kalau gaduh lama. Alah, gaduh-gaduh Apa? manja. Gaduh-gaduh Alah, manja tu je. cepat-cepat terasa lah kau. Gaduh-gaduh Kami manja. gaduh sekejap-sekejap je. Lepas tu kan, Terasa lepas tu kan, kenapa nama aku tak ada? Sekarang ni, nama kau dah nak mula ada ni, kau janganlah tak nak beli kasut. Aku beli. Kimi ada kasut? Ke tak ada? Kalau tak ada juga ada depan ni. Ada. Dia sebab dia macam ni, aku cerita kat korang. Bila nak dekat PRU, job bola bersepah, Mat. Biar you gila. Tahun depan kot PRU. Biar you tahun depan. Dalam tahun ni.
Tahun ni ke tahun depan apa hari tu? Tahun Tahun ni. depan gila apa sal tahun ni pula kau Sob? Tahun ni daripada start dah ni apa?